Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Tuan Ainul Khadijah binti Tuan Rozani. Hari ini saya akan membentangkan tentang integrasi teknologi kuisis dalam pengajaran dan pembelajaran. Kita ke bahagian pengenalan. Okey, dalam era pendidikan abad ke-21, integrasi teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran bukan lagi satu pilihan tetapi satu keperluan. Penggunaan teknologi mampu meningkatkan keberkesanan penyampaian, menarik minat pelajar serta memudahkan proses penilaian terhadap keberhasilan pelajar. Salah satu aplikasi yang semakin mendapat tempat dalam kalangan pendidik ialah Quizizz, sebuah platform yang berasaskan permainan yang direka khusus untuk menjadikan PDP lebih interaktif dan menyeronokkan. Apa itu Quizizz? Quizizz ialah platform kuis interaktif yang menggunakan pendekatan gamifikasi di mana murid boleh menjawab soalan dalam bentuk permainan yang menyeronokkan. Pada masa yang sama, guru turut memperoleh maklum balas terhadap tahap pemahaman pelajar mengenai sesuatu topik tersebut. Aplikasi ini boleh diakses melalui pelbagai peranti seperti komputer, telefon pintar atau tablet. Platform ini mudah digunakan di mana-mana sahaja pada bila-bila masa. Oleh itu, platform ini merupakan platform yang fleksibel lah sebab walaupun kita berada di luar bilik darjah, kita tetap boleh membuat soalan-soalan Quizizz ini. Okey, yang seterusnya, kelebihan Quizizz dalam PDP. Yang pertama, menarik dan menyeronokkan. Kuis berunsur permainan ini menjadikan murid lebih seronok untuk belajar. Murid tidak perlu memberi tumpuan sepenuhnya terhadap buku teks lagi. Sebab kita tahu murid pada zaman kini lebih suka pembelajaran yang berpusatkan murid. So, dengan adanya aktiviti kuis ni, murid akan lebih seronok untuk belajar dan mudah fokus. Yang kedua, penilaian yang cepat dan tepat. Guru dapat melihat keputusan dan prestasi murid secara automatik. Jadi, murid yang mahir akan boleh meneruskan kuis di bahagian topik yang lain. Manakala murid yang lemah, guru boleh membimbing dan memberi perhatian yang lebih. Yang ketiga, meningkatkan pelibatan murid. Murid lebih fokus dan aktif semasa PDP kerana bentuk kuis yang menarik. So, murid ni akan lebih fokus, tak adalah dia mengantuk ataupun bosan kena menghadap papan putih je setiap masa. So, dengan adanya kuis ni, waktu selepas pada pembelajaran yang berpusatkan guru, kita boleh melaksanakan pembelajaran yang berpusatkan murid, iaitu mengadakan sesi kuis. Kuis-kuis yang menarik ni dapat menghilangkan rasa ngantuk. So, pelajar ni akan lebih semangat dan aktif balik. Okey, kita ke bahagian seterusnya. Ini adalah secara ringkas cara penggunaan Quizizz. Seperti mana kita tahu, Quizizz ini merupakan salah satu platform yang mudah untuk diakses. Hanya perlu mendaftar akaun sahaja untuk lebih memudahkan akses lah. So, bila kita daftar akaun, kita boleh akses dengan pelbagai kuis, boleh join pelbagai kuis. Okey, langkah pertama, guru dan pelajar perlu mendaftar akaun di laman Quizizz. Langkah kedua, guru boleh mencipta kuis atau memilih kuis yang sedia ada. Okey, dalam Quizizz ni sudah ada kuis yang tersedia. Guru boleh memilih untuk menggunakan kuis yang tersedia ataupun mencipta kuis yang baharu. Okey, langkah ketiga, guru boleh melaksanakan kuis. Pelajar boleh bersiap sedialah untuk menyertai kuis tersebut. Langkah keempat, murid boleh mula menjawab kuis dan mendapatkan skor yang tertinggi, dan guru juga boleh melihat skor dan prestasi murid. So, murid yang lemah tidak akan terpinggir, manakala murid yang sudah mahir bolehlah memantapkan lagi kemahiran mereka dengan menjawab kuis-kuis yang lain. Di bahagian ini merupakan impak Quizizz terhadap PDP. Yang pertama adalah pembelajaran lebih interaktif dan berpusatkan murid. Murid dapat belajar mengikut kadar sendiri dan faham kelemahan mereka melalui maklum balas serta-merta. Apabila mereka selesai menjawab, mereka akan mengetahui di manakah tahap kefahaman mereka terhadap sesuatu topik tersebut. Yang kedua, memudahkan guru menilai tahap kefahaman murid.
Guru boleh melihat keputusan secara automatik dan membuat analisis prestasi dengan mudah. Dengan adanya kuisis ini, guru juga dapat menilai prestasi murid-murid di mana murid-murid yang lemah, guru boleh memberikan perhatian yang lebih, manakala murid yang mahir boleh meneruskan kuis-kuis yang seterusnya, kuis-kuis topik yang lain. So, isu keciciran pelajar mungkin akan dapat dielakkan. Okey, di bahagian ini kita dapat lihat gambaran kuisis yang saya ambil untuk dijadikan sebagai contoh. Okey, di sini kita dapat lihat papan skor markah di mana pelajar yang mempunyai kemahiran mungkin akan mendapat markah 80% ke atas, manakala pelajar yang kurang mahir mungkin akan mendapat 70% ke bawah. So, kita dapat lihat juga terdapat point ataupun pointer di mana apabila selesai menjawab, pelajar akan mendapat pointer. Di situlah dia akan menilai pelajar ni duduk di tahap yang mana, tahap pertama ataupun di tahap-tahap yang ke bawah ke. Dia berdasarkan pointer. Setiap soalan akan ada point dia, akan ada markah dia. Contoh, macam soalan pertama, markah dia 5. So, kalau pelajar tu betul, dia akan dapat 5 markah. Soalan kedua, kalau dia betul juga, dapat jadi 5 markah. So, dah situ dah 10 markah. Kita sudah sampai di bahagian kesimpulan. Apa yang saya boleh simpulkan adalah kuisis ni merupakan satu alat bantu mengajar yang sangat sesuai untuk menyokong pembelajaran abad ke-21. Ciri-cirinya interaktif, fleksibel dan mesra pengguna. Menjadikan satu platform yang patut dimanfaatkan oleh semua pendidik bagi memastikan PDP yang berkesan. Oleh itu, saya rasa wajar untuk menggalakkan penggunaan kuisis secara meluas dalam bilik darjah sebagai salah satu inisiatif memperkasakan pembelajaran digital. Sebelum saya mengakhiri pembentangan saya pada hari ini, saya ada sediakan beberapa soalan objektif yang boleh dijawab. Salah satu soalan ini adalah soalan KBAT. So, sesiapa yang mempunyai kelapangan masa, bolehlah cuba menjawab soalan objektif yang saya sediakan ini. Soalannya ringkas saja dan senang saja. Jawapannya semua ada dalam slide-slide yang sebelum-sebelum. Okay, so yang mana berkelapangan bolehlah cuba menjawab. Sekian sahaja pembentangan saya pada hari ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.